salam sejahtera. Saya Tuan Nur Nadia Zulfa dan saya Cik Afaf Aini. Kita mulakan berita utama mengenai perkembangan terkini di Palestin melibatkan misi kemanusiaan Sumut Flotilla serta gejala senjata antara Israel dan Palestin. Sumut Flotilla pada tahun 2025 kini menjadi tumpuan dunia apabila konvoi kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza dilaporkan telah berjaya menghampiri ke perairan antarabangsa berhampiran semenanjung Gaza. Misi yang disertai aktivitis daripada lebih 40 negara termasuk wakil daripada Malaysia membawa bekalan, makanan, ubat-ubatan dan keperluan asas kepada penduduk Gaza yang terjejas akibat sekatan berpanjangan. Walaupun berdepan halangan daripada tentera laut Israel, para aktivis tetap bersemangat meneruskan perjalanan sebagai simbol solidariti dan keberanian rakyat dunia menentang kezaliman. Menurut kenyataan rasmi penganjur, misi Sumut Flotilla bukan sahaja membawa bantuan fizikal tetapi juga mesej kemanusiaan dan keadilan sejagat buat rakyat Palestin. Berita kedua berkaitan dengan gejala senjata antara Israel dan Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, satu gejala senjata sementara antara Israel dan Palestin telah diumumkan selepas beberapa minggu pertempuran yang menyebabkan ratusan korban jiwa. Hasil rundingan yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan tujuan utama membuka laluan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ya Quds lan nansa sanusalli bil aqsa law ba'at ad-dunya sanadhallu ya Gaza ya Quds lan nansa sanusalli bil aqsa. Masyarakat antarabangsa menjawab baik langkah ini dan berharap agar gencatan senjata ini menjadi titik tolak ke arah keamanan yang lebih kekal di rantau tersebut. كل أهلنا المستضعفين في غزة اللهم ارحم أنينهم. Misi kemanusiaan dan usaha damai ini membuktikan bahawa perjuangan rakyat Palestin masih mendapat perhatian dunia. Semoga keamanan yang diimpikan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Sekian laporan khas Palestin. Bersama kami, nilai-nilai murni yang dapat diambil daripada berita Sumut Flotilla. Yang pertama, nilai perpaduan dan solidariti. Penyertaan aktivitis dari pelbagai negara membuktikan semangat persaudaraan sejagat. Walaupun berbeza latar belakang, mereka bersatu untuk satu tujuan, membela rakyat Palestin. Contoh, kerjasama antara negara demi keamanan dunia. Nilai yang kedua adalah keprihatinan sosial. Usaha memberi bantuan kemanusiaan menunjukkan kepekaan terhadap nasib golongan tertindas. Contoh, menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sekian, itu saja.
Seterusnya ialah nilai-nilai murni yang dapat kita ambil daripada berita yang berkaitan dengan gencatan senjata antara Israel dan Palestin. Pertama, nilai keamanan. Gencatan senjata menunjukkan usaha ke arah menamatkan konflik dan menghentikan pertumpahan darah. Ia mengajar kita pentingnya dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan. Contohnya, mengutamakan perdamaian berbanding dengan kekerasan. Yang kedua yang dapat kita ambil ialah nilai keinsafan dan kesyukuran. Berita ini mengingatkan masyarakat dunia agar bersyukur dengan keamanan yang dicapai. Pada masa yang sama menimbulkan keinsafan terhadap penderitaan rakyat Palestin. Contoh, mengambil iktibar dan menghargai keamanan negara sendiri. Audio Jungle.